Assalamualaikum, saya kembali. Bakal jemaah hari ni saya nak khususkan cerita pasal melontar lah. Jadi kalau melontar, saya tertarik dengan Mahal Batin punya voucher semasa saya pergi Karnival Haji dan Umrah. Cuba tengok ni, dia ada menunjukkan peta lokasi masyair. Maksudnya yang ni tempat yang mana kita akan duduk lah masa nak melontar. Jadi cuba tengok lokasinya. Ini adalah tempat untuk kita melontar. Dia ada 2 terowong. Okey, sekiranya yang mana kemah biasa lah, yang mana menetap dekat kemah Muasim, jadi lokasi dia adalah di sini. Kemah Muasim Maktab Asia Tenggara. Jadi daripada Kemah Muasim pergi ke Kompleks Jamarat ke sini mengambil masa sejauh 3.5 kilometer. Okey, daripada sini kita pergi ke sini 3.5 kilometer. Tetapi bagi yang spend extra sikit, iaitu lebih kurang 10,000 untuk dapatkan kemah PMN, maksudnya kemah naik taraf lah. Naik taraf, dia punya lokasi dia lebih kurang 1 kilometer. Yang ni untuk Mahal Batin lah. Tapi semasa saya duduk hari tu, lokasinya sangat dekat. Semasa saya dengan pihak TH lah, lokasi dia kurang dari 30 meter tak silap saya, sebab dekat bahagian sini sahaja. Sini je kalau tak silap saya lah. Sebab dia just keluar sikit je terus masuk ke dalam kawasan untuk kita pergi melontar. Tapi kalau yang mana yang menetap di Azaziah, apartmen Azaziah dekat kawasan sini lah, lebih kurang juga sama. Dia jauh sikit lah, sikit saja. Tapi kepada sesiapa yang muasasah, sila bersedia. Jarak dia 3.5 km. 3.5 km pergi, belum lagi balik. Okey, tapi tak apa, demi untuk mendapatkan haji, insyaAllah semuanya boleh. Setakat ni itu aja.